Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Bulan 5 dan kami nak menerangkan tentang projek final exam kami yang telah kami siapkan, iaitu peti mayat bergerak. Inilah dia projek kami. Okay. Dan projek ini menggunakan sistem freezer. Kita guna sistem freezer. Kalau boleh anda tengok di sini, kita gunakan sistem freezer. Yang kita gunakan ialah gas R134A. Okay, dengan kapasiti gas kat dalam ni ialah 15 PSI sahaja. Okey, dan kami telah membuat uji lari sebelum ni. Dan alhamdulillah kami telah dapat mencapai suhu yang nak ditetapkan, iaitu negatif 4.8. Assalamualaikum, saya Kuk Afiq Afnan daripada Kumpulan 5 ingin menerangkan tentang reka bentuk peti mayat. Ya, okey, yang anda nampak di sini ialah kami menggunakan seperti ducting dan troli. So macam yang anda nampaklah, penggunaan kita orang ialah seperti roda yang besar, besi LED, ducting, dan kita orang menggunakan juga insulation ducting untuk menempatkan haba seperti yang korang nampak lah. Lagi satu, kita orang menggunakan cat yang berkualiti sikit. Okey. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, saya pula akan menerangkan tentang sistem yang digunakan oleh peti mayat bergerak tersebut. Okay. Kita mulakan daripada pemampat. Okay. Pemampat yang kita gunakan adalah pemampat R134A. And saya akan terangkan dulu. Bila daripada pemampat, dia akan pergi melalui masuk ke dalam ni. Lepas tu dia akan terus ke kondenser. Dari kondenser ni juga dia akan menyingkirkan haba di dalam bahan pendingin. Seterusnya dia akan masuk ke tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan pula digunakan untuk menyimpan bahan pendingin lebihan bila sistem dibatikan. Seterusnya dia akan keluar dan akan masuk ke dalam filter daya. Bila dah masuk ke dalam filter daya, dia akan terus masuk ke dalam injap and masuk ke TSB. Dari TSB ni pula dia akan masuk melalui pipe sini dan akan masuk ke dalam kotak tersebut. Di dalam kotak ini akan berlakunya proses penyejutan, iaitu proses penyejukan dan pembekuan di dalam kotak tersebut. Bila di dalam ini, dia akan keluar kembali pipe tersebut, akan masuk kembali ke dalam pemampat. Okey, wiring yang kita akan wiring yang kita gunakan adalah 3 wire tersebut. Yang basic yang akan digunakan dalam wiring tersebut, live, neutral and earth. Wiring yang memang wajib digunakan. Okey, ini keadaan di dalam kotak tersebut. Okey, kalau korang boleh nampak, memang pembekuan memang berjalan dengan lancar.